Bersama saya, Leng Tora. Jangan lupa ikuti Oh My Gisau untuk video-video yang menarik. Tapi tentang diri dia, ya. Satu persatu kita kupas. Hai guys, jom ikuti kami dalam segmen Oh My Gisau. Super, saya Hana. Jumpa lagi. Korang tunggu apa lagi? Follow kami di TikTok, Spotify, YouTube, Oh My Gisau. Hari ini jom kita kongsi. Selama langit bertemu bumi, jadi kisau bila dah bunyi. Apa topik hari ini? Jom kita kongsi. Okey, kita berjumpa lagi dalam rancangan Oh My Gisau, di mana kali ini kita akan mengetengahkan isu-isu mistik dan juga hijab. Jadi kali ini kita ada seorang tetamu yang diberi nama katanya Ibu Gigi. Mungkin Ibu Gigi boleh perkenalkan diri anda? Assalamualaikum, saya Ibu Gigi. Okey, apa yang saya diberitahu katanya Ibu Gigi mempunyai pengalaman yang mengerikan di mana beliau boleh melihat, beliau nampak tentang benda-benda mistik atau benda-benda halus ni. So, Leng, sebelum kita teruskan dengan Ibu Gigi, kalau kita cakap pasal boleh melihat, apa yang agak-agak Leng yang Ibu Gigi ni dapat melihat? Kalau ada bersangkut paut dengan mistik ni, kira kalau ni dia mesti boleh lihat cicak. Cicak tu cicak man. Jadi kalau mistik kira Ibu Gigi boleh nampak benda-benda halus kan? Ya. Oh. Kira sehalus sutera dia punya tu kan. Halus-halus. Kuman Bukan. Tu kumen. Okey, Hana, kita tanya Hana pula. Hana, pengalaman Hana. Kalau mistik ni dia kira kalau dah nampak ni kan, dia kira dah kronik bang. Kronik kan? Kronik. To me is kronik. Satunya bukan kronik tu je. Kalau dia dah nampak, speciality dia kalau mungkin dia boleh nampak masa depan, masa silam saya mungkin bang. Saya seram sebenarnya duduk sebelah orang yang boleh nampak ni bang. Kalau cakap pasal tentang nampak dan juga nama tu, anda boleh tukar pasal masa depan dan juga masa belakang, masa lalu. Kalau gini saya pun nak tukar nama. Apa? Yesterday, Mr. Yesterday. Yes. B yesterday lah ni. B. Nama saya Yesterday. Your name maybe tukar kepada Today. Tomorrow. Tomorrow 007. I know that. Okey, nak tahu cerita yang seterusnya, cerita yang sebenar-benarnya, mari kita dengar cerita dan juga pengalaman dari Ibu Gigi. Assalamualaikum semua. Saya would like to share lah pasal hijab-hijab ni. Memang yang ada bila kita tengok tentang movie hijab, di mana mereka nak melihat dan menggunakan sebagai mana kaedah yang diberi untuk membuka hijab mereka untuk melihat dan sebagainya. Tetapi kalau kita ikutkan bumi ni sebenarnya sebelumnya ialah tempat tinggal jin dulu sebelum manusia. So bila orang kata diorang sama dan sebagainya, ya memang betul. Ada orang cakap apa, diorang macam kita kerja, dia kerja, kita makan. Tapi pernah tak macam saya nak share zebra crossing? Maksud anda zebra crossing tu? Macam kalau kita zebra crossing kan, di mana kita menggunakan traffic light, kita kena ikut lampu hijau, lampu merah. Tapi kalau zebra crossing, kita nak lalu, kereta yang berhenti. Jadi zebra crossing ni, di mana saya mendapat tempat ini, di mana saya pernah menginap tinggal di rumah saudara saya sendiri di bahagian Woodlands. Saya cuma boleh cakap rumahnya adalah tempat zebra crossing lah, kira pedestrian dorang. Demi dorang berjalan ke hulu ke hilir kalau sebagainya. So nanti maksud zebra crossing tu sebenarnya adalah macam tempat laluan orang. Bukan Jembrang tempat laluan. Laluan. Jadi bukan sebenarnya di dalam rumah.
Di tempat mana sebenarnya benda tu? Kebetulan tempat dia punya laluan tu, the main road The tu, main, to be macam tempat tinggal saudara saya lah. Kira Which is di the block dalam- lah, tempat tanah tu. Faham. Tapi dah Kira jadi benda halus ni dekat itu blok tu. katakanlah macam okay, ni tadinya tempat yang Blok. tempat ni adalah tempat laluan. So kita dah naik builder, Okay. building, tapi tetap masih ongoing laluan lah. orang Masih tempat sebab ini kan mata kita tak boleh nampak dan sebagainya. Tapi bila kita dapat tahu bila itu ada tempat dia, dia boleh tepis, boleh langgar. Kita pun boleh terlanggar dia. Okay. Jadi kita tak tahu kalau data yang baik yang tidak mahu Dan kalau kita terlanggar dia, dia Apa jatuh akan lah. jadi? Sorry je lah. Okay, bye. Betul kira kita tak nampak. Kita Dia pun jalan, kita sama-sama jalan. Dia tembus kita. Tapi kita pun langgar dia, kira macam gitu, go through. Kira jalan, kira dia pass by, dia masuk je, dia kira masuk our body lah. Macam kita tengok gambar. Tembus lah, dia tembus. Tembus lah. Tapi nak ikutkan seperti mana yang kita tengok dalam movie sebagainya, di mana buka hijab, di mana macam alam lain dengan kita bertembung, kita boleh melepasi. Benda ini semua adalah benar. Kalau tidak, takkan dijadikan cerita. Jadi siapa yang buat? Antara orang tu dengar cerita atau orang tu sendiri melaluinya. Jadi bila pasal zebra crossing, saya cakap dah jadi tempat hot place dia. Jadi macam KMGD night, it's already orang punya tempat jalan. Okay. So kalau kita cakap pasal laluan yang sibuk ni sebenarnya macam interchange lah actually. Betul. Jadi kira bukan kaleng-kaleng juga kalau kita boleh nampak benda ni lalu. Ada bas lah bang. Mungkin kita tak tahu. Mungkin. Mungkin macam mungkin macam ada seorang kaya tu, seorang yang kaya raya tu yang kata beli jet tu. Mungkin kita pun tak tahu. Jadi Harry Potter. So apa lagi pengalaman yang kat situ? Apa yang anda nampak Sebelum sebenarnya? tu bang, Link nak tanya. Pasal Kak boleh nampak kan. Kan? Jadi Link nak kena tanya bang. Dia sebelum dia cerita-cerita, kita nak kena tanya something yang extraordinary. Nampak? Okay, macam mana tu? Seperti manakah mereka? Salah satu mereka. Bentuk rupa diorang. Untuk mereka mereka ada macam-macam bentuk seperti kita, sama. Cuma yalah, kalau mata untuk memandang tu yang tumpu pada yang kerdil lah. Sebab kalau yang besar, kalau kita tengok menakutkan kan. Ada yang kecil-kecil Yang kerdil lah. kan kecil. Jadi kita dapat macam, tapi kalau bila kita kita tengok, sebaiknya jangan kita bertentang mata. Sebab bila bagi dorang, bila kita melihat mereka, mereka tahu yang kita boleh nampak. Jadi daripada pasal saya boleh tengok dari kecil. Mula-mula saya pun jadi macam, kenapa saya balik ngaji, boleh ni semua saya boleh nampak. Jadi saya macam, asal boleh macam gini. Jadi meningkat dewasa, saya mulai lihat. Jadi saya kerap, kenapa saya boleh dapat melihat sebagainya. Jadi bila saya tahu, jadi bila dah lama kelamaan saya melaluinya, rupanya di mana saya melihat, kalau saya tunjukkan yang saya tahu dia ada kat situ. Jadi saya belajarlah. Daripada situ saya tahu, saya boleh nampak. Mula saya bilang dengan kawan-kawan ke apa, aku boleh nampak gini-gini. Diorang ada yang percaya, ada pun tidak. Sebab bagi mereka, kenapa tak tutup je hijab kau macam ni? Sebab cakap, kita tak nak. Saya pun kalau boleh saya tak nak tengok. Sebab bila saya dapat melihat mereka, bila mereka agak jarak jauh tu tak mengapa. Tetapi andai kata diorang dalam jarak dekat, sebab tu orang demam. Kenapa bila demam? Kenapa orang bila macam sesuatu, aku rasa seram lah, sejuk. Sebab benda tu dekat. Itu tak nampak tau. Dia orang boleh rasa sejuk. Apatah lagi kalau mata kita dah boleh nampak. Kalau dia dekat dengan kita dah rasa sejuk tu. Tapi dah dekat ni kan, saya tak berani. Sampai selalu demam, mesti seminggu 2. Jadi bentuk dia kira macam kita lah. Sama macam manusia. Macam-macam. Diorang kira berpakaian jugalah. Kalau kita kan macam sempurna. Kita taruh sama even mata, hidung telinga, tapi mulut. diorang macam can be one small one big kan. Kalau nak senang saya bagaikan is dalam yang cerita apa, Men in Black alien gitu, something like that. Kalau saya nak berbagai, ada macam orang. Ada tapi, tak yang bertanduk ke? Haiwan lah. Haiwan. Berbentuk macam-macam. Muka macam haiwan ni. Macam gini, ada hidung macam belatuk. So, saya kalau nak
Describe. cakap memang banyak. Jadi bila saya belajar untuk tidak melihat, itulah yang saya tak nak tengok. Tapi benda-benda ni saya dah cuba untuk tidak mahu melihat, tetapi saya tak boleh. Arwah bapa angkat saya cuba untuk membantu saya, seorang ustaz. Tapi kalau dah memang iyalah. Bukan saya minta ke, kata orang ada, aku pergi cuba buka ni. Saya tak, dari kecil. So yours is gifted lah. Kira dia memang dari Saya. Selain daripada you, ada keluarga yang lain ke? Bagaimana? Anak saya 5 orang. Yang sulung dengan yang akhir. Your own siblings macam mana? Kakak saya. Oh. Saya 6 beradik. Saya nombor 4. Yang nombor 3 ni ada specialty. Jadi dia dengan saya. So bila anda mula-mula dapat melihat benda-benda gini, apa yang anda lakukan? Kira ada rasa takut ke? Rasa berani ke? Pernah tak communicate dengan dorang? Saya ada pernah macam, bila kita melihat kan ada sesuatu tu macam minta bantuan. Memang betul cerita cakap dia minta tolong. Ada. Sebab dia tahu kan kita boleh tengok. Of course kalau kita dia di tempat mereka, kau boleh tengok aku kan, aku nak minta tolong gini-gini. Betul tak? Jadi bila dia tahu kita ni boleh tengok. Tapi dengan kita buat silap satu ni, kita tolong ni, diorang dah macam magnet, absorb the energy of others. Daripada yang luar, dari mana ke sini ke situ. Sebab tu bila saya belajar yang saya tahu tu, untuk jangan menolong. Bukan tak nak tolong, tak mahu cari penyakit lah. Jadi saya cuba macam elakkan, betul. Sebab benda-benda gini boleh memudaratkan. Kadang-kadang kalau macam ada yang jantan, ada yang betina. Kalau kita kena yang jantan, kita pun boleh. Sebab tu ada macam bunyian, ada orang kata there's a lot, ada. Tapi tempat-tempat kalau macam bunyian, orang kata kat sini. Sebab kampung lah, macam kita pergi Kuala Terengganu, Malaysia, there's a lot. Same goes to them. Cuma lah saya rasa macam tadi saya datang saya ditanya macam, Abi macam gini, kalau kita semua boleh nampak, kalau kita boleh nampak hari-hari ada aksiden, hari-hari ada ni, ada tu. Sebab apa? Semua dah nampak, takut kan, jadi belaga. So Allah tu Maha Kaya, tidak beri kita melihat mereka, tapi dia boleh nampak kita. Sebab apa? Kita cukup sempurna, so we not to see them. Tapi macam saya katakan tadi tu, mungkin pernah tak berkomunikasi dengan dorang dengan benda-benda gini? Anda pernah berkomunikasi dengan orang? Okey. Pengalaman saya rumah tangga saya yang pertama, saya tidak lama, tapi memandangkan oleh kerana saya diceraikan atau dilepaskan disebab-sebab di mana pembantu saya orang Sunda. Jadi di situlah tempat di mana jadinya saya, bila dalam perceraian saya diganggu dan sampailah saya berkahwin, berumah tangga dengan yang kedua. Benda ni bila saya mengandung anak saya yang keempat dengan suami yang kedua tu, benda ni nampak, jadi mengganggu. Kadang-kadang benda yang diarahkan untuk pada saya untuk memusnahkan saya, malah benda ni dia adalah maksud saya ni makhluk Allah ni adalah seorang gadis 18 tahun. Sepulangnya dia daripada membaca Al-Quran daripada masjid, berjalan, tetapi oleh kerana makhluk tu pakciknya berhutang, mungkin orang ni berhutang, tak dapat membayar dan sebagainya. Jadi mereka ramai-ramai memusnahkan kehidupan si gadis 18 tahun ni dan dibuang ke gaung. Kebetulan simpulan tu yang di mana memusnahkan rumah tangga saya, mendapatkan makhluk itu untuk musnahkan saya. Tapi oleh kerana dia dalam saya daripada awalnya, tak tahu kenapa, mungkin Allah tu hebat. Saya tak boleh bertanya dan kenapa bagaimana, tetapi daripada dia makan sikit demi sikit untuk memusnahkan saya, tetapi dia jaga saya selama 4 tahun.
daripada saya mengandung anak 4 apa sebagainya. Jadi sampaikan cuba bayangkan kalau dah kena tubi banyak-banyak dia tahankan kita, dah long life, dah penat. Jadi pada satu ketika arwah bapa angkat saya cuba nak macam okeylah pulangkan dia dan sebagainya, sampai daripada saya dia bercerai sampaikan saya kahwin, saya dapat anak. Dia dekat sana jaga saya sebab anak saya dalam kandungan ni pun dia jaga. Dia minta kira dia macam datang dia duduk kat depan bapa angkat saya. Jadi bapa angkat saya, sudah kau dah cukup, kau pergi kat sini aku hantar ke mana sebagainya. Jadi saya nampak dia duduk, tapi dalam kata hati dia dia cakap, boleh tak dia minta izin saya nak tengok anak saya yang kecil tu, yang sekarang dah 22 tahun. Boleh tak? Saya cakap pergi. Saya punya perpisahan saya dengan dia sangat-sangat berkesan. Sebab bukan manusia, kadang-kadang manusia pun tak nak tolong kita tau. Betul. Apatah lagi makhluk. So bila awak katakan tadi tu, yang minta izin nak tengokkan anak awak yang dalam kandungan lagi, yang telah pun dilahirkan, Saya. so yang minta izin tu siapa sebenarnya? Makhluk ke Makhluk tu. orang betul? Makhluk tu. Makhluk. Leng Makhluk baru tu. nak tanya juga. Baru nak tanya. Okay. Makhluk tu. So anda kira nampak makhluk tu? Itu yang abang cakap, dia berkomunikasi. Tu perpisahan saya dengan dia. So makhluk tu actually kira 18 tahun. Correct. Betul. Umur dia 18 tahun. Seorang gadis 18 tahun yang kira berasal dari Sunda. Saya Kira makhluk Jadi, tu seorang gadis lah. Yes, kira saya. dia 18 tahun pulang daripada masjid lah, kira mengaji. Jadi kononnya pakciknya lah. Ini cerita makhluk tu. Ni kira yang dia sampaikan dekat saya cerita kita Okay. Kira communicate lah. kita Dia kan communicate gini kan. Ini kita communicate pasal dah sama kan. Yang saya bila dengar cerita tu pun saya macam sedih. Rupanya dia dianiaya, dia buang gaung itu semua. Lepas tu dia ambil untuk jadikan hamba abdi untuk musnahkan saya. Tetapi Allah lebih maha berkuasa, di mana dia bersama saya. Dia tolong lah. Okay. Allah Baru Rabbi. faham. dia protect lah kira. Jadi that's why macam kadang-kadang Kira orang macam cakap guardian angel. you never know where it comes from ke, apa ke dia, macam mana kan. Jadi itu bila yang kata komunikasi, itulah komunikasi saya dengan dia. Jadi Dengan bila makhluk itu je lah. Kira lain-lain tak ada lah. setelah yelah pasal masa saya dalam perpisahan tu agak begitu kronik. Daripada permulaan sampaikan agak kronik. Habis bila saya dah berpisah dengan tu simpulan tidak putus asa lagi juga. Tapi dengan kuasa Allah, kita kata orang apa, saya rajin dengan buat apa yang disuruh di bapa angkat saya. Ialah kata orang dia buatkan saya air. Tapi memang kalau kata orang buat baik air sini, tapi saya minta tolong bapa angkat saya juga. Sebab saya pun baru macam mana nak melepas dan makan. Sebab kadang-kadang bila tempat yang ditinggal oleh makhluk itu ada kesan, makhluk lain boleh tahu. Jadi dia kata ni ada kesan kosong, aku nak. Tapi itu you prevent yourself daripada yang sebagainya. Sebab tu kata orang kuatkan hati dengan gini-gini. InsyaAllah kadang-kadang bagaimanapun susah. Sedangkan dalam kita menggunakan ayat, orang boleh ikut kita baca. Jadi saya macam kita tawakal. Memang this is cliche words also, tawakal. But saya cuba makan masa agak lama untuk saya betul-betul pulih sepenuhnya. So selama 4 tahun ni benda ni bersama dengan awak ni, awak nampak harian apa yang berlaku dekat rumah semualah? Kat mana dia pergi, kat mana dia tidur ke, apa ke? Dia kat dalam saya. Oh, dia kat dalam. Dalam badan saya selama 4 tahun. Oh. Dia kira berdamping bang. Tidak dengan dia. Maksudnya kira sebetulnya saya recap balik, seharusnya benda tu datang untuk memusnahkan you. Betul. Saya. Seharusnya itu niat yang sebelah sana lah. Saya. Betul. Tapi bila datang ke you, kita tak tahu apa amalan you, but then Allah tu perbalikkan semua
dia jadi the other way round. Dia shelter, dia correct? protect, yes. Tapi dia tidak, maksudnya mendampingi tu kira di dalam Correct, diri yeah, you sendiri. Dia tidak berada di satu sudut Tidak yang you boleh macam lihat. anytime panggil masuk tidak. keluar masuk, tidak. Dia Okay. rasa aliran darah. Dia, So that dia means kira ping kira orang cakap ping baju itu. Betul lah, mungkin daripada baju sini dia terus ping ke baju sini. Oh ya, kira Lebih kurang macam gitulah kira makhluk ni pun sana hantar. Dia kan macam manusia kan, dia cakap dia. Kena free transfer juga bang, kira. Kan? free transfer tu maid, tu pembantu. Bukan. sebab tu kadang-kadang bila orang ingat macam itu yang rasuk-rasuk tu amalan orang ada yang macam membeni ataupun mungkin generasi itu masing-masing. Kadang-kadang it can be clear, tak ada benda, tiba-tiba benda ni macam berkenan. Itu yang boleh on and off. Tapi yang saya sepatutnya sebadan sealiran darah sikit demi sikit untuk membunuh saya, tetapi malah Sebenarnya. mengepung saya daripada ni yang dihantar sebagainya. Kalau tanpa dia mungkin Wallahualam, saya pun tak tahu. Siti mungkin dah ikut awak kan. Dah nikah. Kira dia berdamping di dalam diri. Kira sekarang diikut juga kat podcast ni. Tak ada. Tak ada. Tu masa 4 tahun selepas saya bercerai dengan suami pertama, tahun 2000. 2000. Tu yang dikatakan bila Anak sampai Kira setahun sekarang dah tak ada lah. Tak ada. Masa tu anak perempuan saya yang nombor 3 setahun. Jadi anak perempuan saya sekarang 27 tahun. So that's why dia cakap tadi ada sampai satu tahap bila stage yang nak perpisahan antara dia dengan makhluk tu yang jadikan you ada rasa sedih, to let it go lah. After that 4 years benda tu harus dipulangkan semula. Itu ada sikit sebanyak mengganggu Dia duduk emosi. sungguh sopan bila dia duduk depan. Itu yang Yang then babak yang dia duduk tu lah. Dia duduk okay, kan okay, macam kata orang Jawa telaten kan, dia duduk kat depan. Macam duduk pengantin itu tak macam bibi-bibi kalau duduk bila dia duduk macam mana seliput kan. Selimpang. Tak. Apa? Nah, kau tunjuk lah macam mana. Duduk antara dua sujud. Oh okey. So dia duduk gitu. Jadi dia cuma tunduk. Sekali bila saya tengok kan, habis dia cakap dengan depan kat saya nampak. Lepas tu dia kata dia nak pergi, tapi minta izin nak tengok anak tu kat dalam. Pasal saya belum dalam perceraian tu. Dia jaga saya sampai saya kahwin, saya dah ada anak yang ini semua. Jadi macam Dia minta rasa izin untuk melihat anak yang masih dalam daripada janin Sudah sebelum dah. jadi sampai bersalin. Anak yang dia sebut tu yang dia nak minta izin tu dah dilahirkan kan. Jadi kan tengah gendong anak, jadi dia nak tengok untuk sebelum last lah. Perpisahan itu kalau kita boleh berpisah dengan pasal kita nampak kalau kita dengan kita rasa nampak. Bila dengan mereka pun, sebab saya bersyukur, saya terima kasih dengan dia, macam saya tak sangka lah selalunya kalau orang hantar benda ni boleh komunikasi, it just that masing-masing. Okay, jadi saya dapat komunikasi dengan dia mempertahankan saya. Jadi setelah macam kira kalau macam tembak dah bolong-bolong lah kira senang. Dia dah lesu sangat, dah terlalu penat. Jadi saya pun izinkanlah dia pergi balik kan. Macam kalau ada orang mungkin simpan, but for what? Untuk apa? Kenapa? Dia macam service maid lah. Yanti, lepas 4 tahun kau mau pulang. Dia kira gitu. The person kira dah selalu dengan you, dah tahu semua gerak-gerik you, masalah you, everything. Pada moment nak berpisah tu, I got your point. Kira dia macam rasa I have to let you go. No matter what, you nak tetap balik. You know, Bibi tak nampak. Bibi tak nampak. Yes, bibi tak nampak. Tapi dia balik mana? Balik Sunda lah kan. Negerinya balik semula untuk yang orangnya kan. Dia, macam mana? Pasal kalau dah lama, kira dia takkan balik ke tuan dia balik kan. Bukan. Okay, that is where saya pergi pada abang tu. Dia cakap apa tu? Apa tu? Portal. Portal. He is the one who do it. Because itu bukan saya. Dia one orang yang lebih mahir lah. Pandai, okay. That is the portal where they
For them Send to dia go lah. back. Okay. Kalau nak tahu yang macam apa, kadang-kadang orang selalu tengok cerita orang putih, cerita ni semua cerita orang putih apa tu, ghost whisper, tak apa yang perempuan tu kan, kan ada macam naik ikut cahaya jalan. That is kepercayaan mereka lah. Bagi yang mana. So bapa angkat saya adalah orang yang mahir lah untuk ni. Saya boleh tengok dia nampak gitu je lah. Untuk macam nak sebagainya, untuk mengalah dia balik macam mana saya tak tahu. Pulang ke mana tu Like tak for tahu me lah. it's just saya boleh nampak aja. So satu soalan bonus saya nak tanya ni. Okey. Bila awak waktu perpisahan tu, rasa sedih ni semua kan, dia ada carry luggage ke? Jahanam. Pasport. Ada check bag dia ke? Ada curi-curi apa-apa ke barang? Kadang kan gitu kan tadi adik yang cakap maid apa persinggahan. Perpisahan dengan Mac gitu lah. Mid tak nampak. Maid tak nampak. Mid tak nampak. Jadi luggage pun tak nampak. Oh ya bang. Oh kan. Apa dia bawa balik pun tak nampak bang. Tak nampak. Pasal kadang benda-benda gini kita tak tahu. Mungkin boleh terjadi ke kan? Ya, mungkin kadang dia dah rapat tapi kita tak tahu apa dia fikir sebaliknya. Kita pun tak tahu apa. Sebab saya masih rasa curiga yang tentang yang kenapa beliau minta izin nak tengok anak yang kecil. Okey, macam saya cakap tadi, arahan yang diarahkan oleh tuan dia. Tuan yang punya, kau kena gini. Jadi dia sendiri yang untuk nak protect saya kan. Jadi sebelum saya kahwin, daripada anak jadi bayi, mengandung, bila cakap gitu kan, mengandung saya ada komplikasi. Mimpi bahawasanya yang tadinya saya kalau nak bersalin apa something, saya tak ingat. This is quite sometime. Tapi macam apa, something gonna happen to the baby. Tapi he is there to take care of me dengan baby tu. So even though tadi kalau nak apa ke sebagai, saya kalau nak cakap tak boleh ingat yang part mana. Tapi dia jaga saya lah. Maknanya dia jaga saya daripada saya kahwin. Rahim kan dalam kan, dia boleh nampak baby tu. Kira bayangkan dia dekat dalam tu bang. Jadi bayi tu daripada belum jadi sampai dah jadi, that means she's with the baby also. Dia pun boleh dikirakan ibu juga kan, pasal dekat dalam saya. Jadi bila dia nak berpisah, jadi dia pun dah protect baby tu, dia dah protect saya. Jadi nak tengok macam sedih lah kan, perpisahan. Tahu sebab tu bila orang kata baby boleh nampak ni semua, because they know, they can say, takkan nak bilangan kita kan. So ini yang saya tengok, yang last tu lah dia cakap, bila dia kata dia minta dengan tunduk dia macam kata-kata dia cakap boleh tak macam tengok kali terakhir bila dia tengok tu macam tunduk, dia tengokkan anak saya tu. Nangis tak? Saya nak nangis ni sekarang. Sebab Dia nangis tak? Dia memang nangis. Dia nangis perpisahan saya dengan dia ni sebab sangat. Terlalu sebab bang. Macam it really very impact very deep impact, because apa yang saya lalui selama 4 tahun, dalam segala yang saya lalui, sakit yang bertimpa ulang-ulang, tak kira waktu, tak kira apa. Kerana bila saya sakit, saya bukan diri saya. And there was a time anak-anak saya pun cakap, mata ibu merah lah, suara ibu lain lah, ibu boleh lompat satu, pasal rambut saya panjang masa tu kan. Jadi macam bayangkan saya bukan diri saya, dan dia cuba usaha untuk yang lain jangan attack saya dan anak dalam perut. Jadi bila saya macam kadang-kadang orang cakap, oh boleh ada ni keturunan. This is not keturunan, but this is dia sendiri yang tak tahu macam mana. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana yang dia boleh nak ubah hati tu. Mungkin I think like she feel it like I'm genuinely nothing that dia nak kena condemn mati. Siapa kata angkat bila diarahkan benda tu diorang buat. Kadang-kadang diorang pun boleh macam lalaikan apa, like story macam apa, toyol kacang hijau, dia kan makan kacang hijau dia lupa. So something distract them. So bagi saya macam saya tadinya bukan diri saya. Sebanyak gangguan setiap kali dalam masa yang sama, dia jaga saya dan jaga kandungan saya.
Jadi Itu kesimpulan dia yang, kira tadi perpisahan tu secara spiritual lah. Yes. Spiritual lah. Seharusnya datangnya tu untuk memusnahkan you, tapi Betul. sebaliknya dia menyayangi you. Betul. Right? Itu adalah, mungkin kalau orang selalu cakap macam, betul ke? Tapi saya nak cakap itu bahagian saya. Bahagian saya yang di mana, sebab tu saya pun tak tahu Allah nak bagi gifted tu that I can see, at the same time I get someone that can help me. I mean makhluk yang boleh bantu saya. Saya bersyukur abang. Whatever happens to me dan saya lalui ni semua ni, boleh melihat. Saya kalau boleh memang nak membantu. Tapi saya tak ada kaedah tu semua. Saya tak mampu nak macam mana bagai. Itu pakar aja. So I make myself line. Di mana sejak hari tu sebagainya, saya try kalau nampak apa, saya tak nak tengok. Saya tengok lain. Macam adik saya ada satu kali, adik saya tinggal kat Pandan. Reservoir kan keras. So masa tu kita nak hantar ada orang balik, anak beranak. Jadi adik saya ni, dia tiba-tiba dia cekuk tangan saya tau. Saya dah nampak ni adik saya, dia cekuk ni kan. Ni adik, tapi benda tu kat dalam dengan macam tiba kan. Habis saya macam gamam. Sebab apa? Dah dekat sejengkal ni kan. Adik dah. Ni adik kat dalam ni. Macam mana? Jadi saya macam dah sejuk tau. Dah rasa macam Allahu Akbar. Saya baca. Habis suami dia ada. Arwah suami saya pun ada. Jadi ambil masa balik besok seminggu. Demam. Jangan dekat. Dekat aja. Kadang-kadang saya nak cakap kadang-kadang kita kalau kat rumah, pernah tak macam kita tidur, tiba-tiba kita rasa macam sejuk. Padahal tak ada aircon tau, dengan fan. Tiba-tiba sekejap je macam menggigil, sejuk sangat. Sekejap. Ada yang lintas. Risau. Lalu duk. Itu dia. Bukan selalu. Abang dengan Ling tak pernah lintas kat adik? Aku Adalah dalam mimpi. Aku jangan cakap lintas, aku pijak tu. Okey, saya nak tanya berbalik ke cerita tadi. Saya nak berbalik ke cerita tadi. Saya. Macam mana anda dapat berkomunikasi dengan benda ni? Anda tanya tak siapa sebenarnya tuan yang empunya ni, yang hantar dia? Ada tak? Pernah tak bertanyakan siapa sebenarnya? Yang hantar ni, saya kan berpisah. Saya berpisah kan. Jadi pertama tu berpisah dengan pembantu saya. So pembantunya yang hantar. Jadi pembantu tu ialah pemusnah rumah tangga saya. Dan dia lah dalang segalanya. Ana, jaga nak. Jangan kata baik mate aku baik weh. Okey, kalau kita nak tahu cerita yang selanjutnya, apa yang Ibu Gigi ni akan berkongsi dengan kita, sebab ada lagi cerita-cerita yang menarik sebenarnya. Kita akan jumpa di episod yang kedua nanti. Jadi, jumpa lagi dalam rancangan Oh My Kisau. Rancangan ini ditaja oleh Wheel and Shift. Yang nak beli kereta, yang nak jual kereta, bolehlah hubungi Aim Hustler di talian 87536337 ataupun kunjungi mereka di alamat AML Automobil 61 Ubi Avenue 2 0415.